Dah lah, bagi balik deposit saya. Saya tak nak beli kereta kat sini. Sekarang ni bang, kita nak tolong abang. Abang nak ke tak nak? Kalau abang tak nak, abang boleh pergi sekarang. Deposit, kita orang takkan bayar balik. Kenapa bos tiba-tiba balik? Kenapa? Ada apa-apa masalah ke? Kalau abang on, kita masuk office, kita sign terus lah. Kalau abang bayar deposit sekarang, saya akan bagi diskaun kat abang RM2,000. Bos, tadi I dah check you punya loan. You punya loan ni tak boleh approve lah bos. Tak mungkin lah. Kereta saya clean kot. Mungkin abang ada lupa buat bayaran ansuran bulanan ni bang. Ha? Ada kaitannya? Mesti ada kaitan bos. Sebab sekarang ni bos nak beli kereta, nama bos pun dah blacklist. Ha? Tak mungkin nama saya blacklist. Apa yang mustahil? Tak mungkin sistem tu salah. Dah lah, bagi balik deposit saya. Saya tak nak beli kereta kat sini. Bayar balik. Tak boleh abang. Ha? Abang dah sign tau. So deposit, saya tak pulangkan balik. Tolonglah, bagi balik duit tu. Saya rasa bang, abang boleh tengok kereta yang mana mampu abang beli. Itu je yang sekarang kita orang boleh tolong. Kalau macam tu, okeylah. Kalau kereta ni boleh bang? Sebab kereta ni nak jual RM10,000 ya bang? Tak nak lah kereta ni. Kau bagi balik depo aku. Sekarang ni bang, kita nak tolong abang. Abang nak ke tak nak? Kalau abang tak nak, abang boleh pergi sekarang. Deposit, kita orang takkan bayar balik.